Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi qala wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Daripada Hisham ibnu Urwah, daripada bapanya Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau mengucapkan firman Allah yang bermaksud dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Lalu beliau berkata, jangan engkau menahan dirimu daripada memberi sesuatu yang diinginkannya, yakni kedua-dua ibu bapa. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah ini adalah kinayah kepada merendahkan diri dengan ibu dan ayah. Tawaduk maksudnya. Seperti burung ketika dia ingin turun, maka dia akan rendahkan sayapnya. Ya, ketika dia nak naik, dia akan tinggikan sayapnya. Maka di sini maksudnya seakan burung itu turun, rendahkan diri. Jadi ini juga digunakan dalam Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan ini untuk menyamakan dengan seorang yang merendahkan diri kepada ibu dan ayahnya. Ya, merendahkan diri kepada ibu dan ayahnya, termasuk merendahkan diri dan juga rahmah yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah la tamna' min syai'in ahabbahu. Itu tidak menghalang sesuatu daripada untuk memberikan kepada ibu dan ayah apa yang mereka inginkan. Itu maknanya. Terus. Bab yang ke-6. Babu jazail walidaini. Bab pada menyatakan balasan baik kepada kedua ibu bapa. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua ibu bapanya melainkan jika dia mendapati ibu bapanya dalam keadaan hamba, lalu dia membelinya dan membebaskannya. Maksudnya kalaulah ada lagi perhambaan pada zaman sekarang, tak dikira kita buat baik lagi kepada ibu dan ayah tersebut, sehinggalah kita membebaskan ibu dan ayah kita, dan kita beli dan kita bebaskan kedua ibu ayah tersebut kalau ada lagi dalam keadaan tersebut. Jadi akan buat contoh. Setelah tu ada contoh, sebutkan tentang adakah orang ni mampu balas jasa ibu dan ayah mereka. Kalau nak buat kebaikan, adakah mampu balas balik kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah ketika dia masih kecil, ketika dia dibesarkan oleh ibu dan ayah dia. Sehingga disamakan dengan membeli hamba. Kalau ibu dan ayah tu didapati di suq al-abid, di pasar hamba, beli, bebaskan ibu dan ayah tersebut. Tu baru dikira buat baik kepada ibu dan ayah. Faham tak? Terus. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddithu annahu syahida bin Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamala ummuhu wara'a zahrihi yaqulu inni laha ba'iruha al-muzallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Thumma qala ya ibn Umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidatin. Thumma tafa ibn Umar fa atal maqama fa shalla rak'ataini thumma qala ya ibn Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, beliau berkata, saya telah mendengar ayah saya menceritakan bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menyaksikan akan seorang lelaki dari Yaman sedang mengerjakan tawaf di Kaabah sambil mendukung ibunya di belakangnya seraya bersenandung. Sesungguhnya aku baginya tunggangannya yang hina. Jika dia takut mendungangiku, maka
aku tidak takut ditungganginya. Kemudian dia telah berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas bunyinya? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab, tidak, walaupun dengan sekali tarikan nafas, yakni ketika melahirkan. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tawaf dan mendatangi maqam Ibrahim dan solat 2 rakaat. Lalu berkata, wahai anak Abi Musa, bahawa setiap 2 rakaat itu mengkafarahkan apa sebelumnya, yakni dosa. Baik tuan-tuan, dalam hadis ini menunjukkan seorang anak yang buat baik kepada ibunya dengan bawa ibunya di belakang. Waktu dia tawaf, dibawa ibunya tawaf sekali di belakang. Dia jadi tunggangan kepada ibunya. Kemudian dia sebut, inni laha ba'iruha al-muzallalu in uz'irat rukabuha lam uz'ar. Lepas tu ada lagi disebut, kata hamaltuha aktsara mimma hamalat fahal tara jazaituha ya ibn Umar. Soalan tu ditanya dalam bentuk syair juga. Sebahagian riwayat tanya dalam bentuk syair. Nah, saya telah membawanya lebih banyak daripada dia membawa saya. Maksudnya saya menanggung dia lebih lama daripada dia menanggung saya. Maksud lebih pada 9 bulan. Mak saya tanggung saya 9 bulan. Nah, saya lebih lama lagi tanggung dia. Saya lebih lama lagi menanggung dia di belakang saya. Fahal tara jazaituha ya ibn Umar? Adakah saya telah melaksanakan tugas saya sebagai anak? Adakah saya mampu untuk menandingi ibu saya, membalas budinya? Kata Sayyidina Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah. Walaupun dengan sekali tarik nafas waktu ibu melahirkan anak tadi, tak mampu dia balas dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Mak waktu nak beranak, dia tarik nafas masa nak beranak tu, nak teran keluar anak tadi tu pun kita takkan mampu untuk balas, walaupun kita bawa mak kita di belakang kita sepanjang umur hidup kita. Itu dia. Faham tak? Nak beritahu kata kedudukan ibu sangat tinggi, dan hendaklah kita merendahkan diri kita dengan ibu kita khususnya, dan juga ayah kita. Summa tafa ibnu Umar fa atal maqama fa shalla rak'atain thumma qala ya ibna Abi Musa inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma. Bahawa setiap dosa 2 rakaat itu, ini 2 rakaat solat sunat tawaf itu mengkafarahkan apa sebelumnya, yakni dosa. Ini dosa-dosa yang sebelum diampunkan oleh Allah dengan 2 rakaat solat sunat tawaf. Sayyidina Abi Musa Sayyidina Ibnu Umar mendatangi maqam Ibrahim, solat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian beliau berkata sedemikian. Jadi ini antara fadilat solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ni kata ulama tidak akan habis waktunya sepanjang umur hidup. Kalau kita tawaf, selesai tawaf kita tak solat sunat tawaf, tak sempat nak buat. Paling afdal solat sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Kalau tak mampu, di dalam Masjidil Haram. Kalau tak mampu juga di dalam tanah haram. Tak mampu juga di negeri kita. Tak mampu juga takkan terqada solat tersebut sepanjang umur hidup. Maksudnya kena buat juga walau di mana sekalipun. Hatta kita balik ke Malaysia dah, baru teringat ada satu tawaf tu kita buat, takut tertinggal rombongan, saya terlupa nak buat solat sunat tawaf. Maka buat pada waktu ketika ingat tersebut. Walaupun dia duduk di kampung Abi. Walaupun duduk kampung Abi, mayang kat rumah dia 2 rakaat. Nanya mayang apa ni? Mayang solat sunat tawaf. Tawaf kat mana pula dah? Tawaf dulu, tinggal dulu ni. Yang dia tertinggal terlupa, kena tawaf. Dan solat tersebut akan mengkafarahkan dosa yang sebelumnya. Terus. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي حلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. Bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau wakil menggantikan Marwan, yakni Ibnu Hakam di Madinah, di mana ketika itu Marwan berada di Zulhulaifa. Ini Marwan khalifah pada waktu tersebut, khalifah Marwan. Maka
Maka adalah ibunya, yakni ibu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berada di rumah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di rumah yang lain. Perawi berkata, maka apabila beliau hendak keluar, beliau berdiri di hadapan pintu rumah ibu beliau lalu berkata, Assalamualaikum ya ummatahu warahmatullahi wabarakatuh. Ummatah. Nah, disebut alif ha tu adalah iwad, ganti kepada ya. Nah, at-takallum. Ya ummati maksudnya itu. Nah, ya ummati iaitu wahai ibuku yang tercinta. Ganti dengan ya tadi alif ha. Ya ummatah, sebut itu ya ummatah. Dalil kepada kasih kepada ayah ibunya. Nah, boleh juga baca dengan ya amati. Ya amati seperti ya abati. Ya abati, ya amati. Boleh baca juga dengan makna wahai ibuku yang tercinta. Terus. Lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Bunayya ini dengan makna wahai anakku yang tercinta. Tasghir. Nah, lil ihsan, untuk menunjukkan kasih kepada anak tersebut. Terus. Lalu beliau berkata, Allah merahmatimu wahai ibu, sebagaimana engkau mengasuhku ketika aku kecil. Kemudian ibu beliau menjawab, Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti terhadapku dikala dewasamu. Kemudian apabila beliau hendak masuk, beliau juga berbuat seumpamanya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali dia ingin keluar daripada rumah dan nak masuk rumah dengan ibunya, buat baik dengan ibunya dengan cakap benda yang elok, dengan perkataan yang sedemikian. Assalamualaikum ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Cakap yang elok dengan ibu. Nah, terus. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبواه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW untuk berbai'ah, untuk berhijrah, dan dia telah meninggalkan kedua ibu bapanya dalam keadaan menangis. Maka baginda SAW bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau jadikanlah kedua-duanya ketawa sebagaimana engkau telah menjadikan kedua-duanya menangis. Jadi berikan kegembiraan kepada mereka seperti mana kamu sedihkan mereka. Jadi tak akan terlepas untuk kita melakukan kebaikan kepada ibu. Kalau kita pernah menyakitkan hati mereka sehingga mereka menangis, gembirakan mereka kembali. Maksudnya begitu. Hatta dalam urusan ibadah sekalipun. Lelaki ini ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, pergi hijrah daripada negara kufar kepada negara yang Islam, pergi kepada negara yang tidak aman kepada negara yang aman, untuk dia senang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Urusan itu baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila akhiril hadis. Baca hadis tersebut tuan-tuan, menunjukkan kata sahabat ini pergi untuk menunaikan ibadah kepada Allah, menyahut seruan Nabi SAW. Tapi Nabi ingin tunjuk kepada benda yang lebih aula pada waktu tersebut, iaitu buat baik kepada ibu dan ayah. Jangan biarkan air mata mereka menangis walaupun kamu nak buat ibadah, walaupun kamu ingin melakukan kebaikan. Nah, jangan lupakan mereka. Itu maksud dia. Faham tuan? Adhikuhuma tu bukan mesti dah pernah dia pernah dulu menangis, lepas tu kita pun nak bagi dia gelak balik, kena pergi geletek dia sampai dia gelak. Nah, itu maknanya menggembirakan mereka dengan memberikan kebaikan kepada mereka, ihsan kepada mereka dan sebagainya. Terus. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani ibnu Abi al-Fudayk qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula ummi Hani ibnati Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil aqiqi fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah taqulu wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaqulu rahimakillahu rabbaytini saghiran fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdullah bin Amr, bahwasanya Abu Murrah hamba kepada Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha
mengkhabarkan bahawa dia menunggang kenderaan bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuju ke daerahnya di Aqiq. Maka Aqiq ni, adakah hadis ni sama dengan hadis sebelum ni kait dengan Zulhulaifah? Kemungkinan tempat yang sama, ataupun Aqiq ni berhampiran dengan Zulhulaifah. Aqiq ni nama wadi yang besar berhampiran dengan Zulhulaifah. Zulhulaifah ni di mana? Abir Ali. Tempat kita kalau nak pergi umrah untuk miqat bagi ahli Madinah Al-Munawwarah, Zulhulaifah. Tu dipanggil Zulhulaifah. Terus. maka apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu memasuki daerahnya, dia melaung dengan suara yang tinggi, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku. Lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmatimu seperti engkau mengasuhku ketika aku kecil. Lalu ibunya menjawab, wahai anakku sayang, dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu seperti mana engkau berbuat baik kepada aku ketika engkau telah dewasa. Walaupun Sayyidina Abi Hurairah telah menjadi pemimpin besar pada waktu tersebut, tidak lupakan ibunya dan merendahkan kedudukannya dengan ibunya pada waktu tersebut. Dia faham tak? Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan kemudian Imam Bukhari susun dengan comel. Dia susun lepas tu dengan bab berkenaan dengan Sayyidina Abi Hurairah menjadi pemimpin dan tetap tawaduk dengan ibunya. Setiap kali masuk dia akan mengucapkan ucapan yang baik kepada ibunya, beri salam kepada ibunya dengan ucapan yang sangat lembut. Ya ummatah, dengan ucapan yang sangat lembut. Berkata Musa, terus. Berkata Musa adalah nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Amru. Ini salah satu daripada nama Sayyidina Abi Hurairah yang khilaf di kalangan ulama. Ada 40 pandangan ulama tentang nama Sayyidina Abi Hurairah. Yang disebut oleh Imam Bukhari salah satu daripada pandangan tersebut. Tapi yang diterjihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, nama Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr, dan katanya itu yang paling kuat. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Terus. Bab yang ketujuh, babu uquqil walidaini, bab pada menyatakan derhaka kepada kedua ibu bapa. Wa bihi ilahi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan, qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain, wa jalasa wa kana muttaki'an, ala wa quluz zuri ma zala yukarriruha, ala wa qawluz zur, ala wa qawluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, daripada bapanya, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah kalian mahu aku khabarkan dengan sebesar-besar dosa besar, yakni atau dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, bahkan wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, sedangkan sebelumnya baginda dalam keadaan bersandar. Dan perkataan az-zur, berkata palsu, berbohong, persaksian palsu, membuat tuduhan palsu, terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sehingga aku, yakni perawi, berkata, kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Baik, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan uququl walidain nombor 2 setelah daripada al-isyraku billah. Isyraku billah maksud syirik kepada Allah dengan makna kufur mutlaqan, kufur kepada Allah dengan makna isyrak billah. Yang disebut dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak ampunkan dosa an yushraka bihi, ini mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makna al-kufru mutlaqan, kufur secara mutlak. Kufur mutlaqan ni bukannya maksudnya termasuk kufur nikmat, tidak. Ni kufur dengan makna menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sama ada dengan menduakan Allah ataupun mengatakan tidak ada Tuhan tu, sama aja, masuk kufur juga. Faham? Dan kemudian diletakkan uququl walidain setelah kufur, setelah syirik, uququl walidain.
berat huququl walidain ni tuan-tuan. Nah, dan kemudian Nabi duduk. Sebelum tu Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk untuk menunjukkan yang ketiga ni adalah perkara yang paling banyak berlaku di dalam umat, iaitu qauluz zur. Jadi menjadi saksi palsu, sumpah palsu, berbohong dan sebagainya. Dan terus Nabi ulang qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, Nabi ulang sehinggalah kata perawi laitahu sakat, kalaulah Nabi diam pada waktu tersebut, kerana dia bimbang dengan kesihatan Nabi SAW. Dia kata kalaulah Nabi diam. Tapi para sahabat beradab dengan Nabi, tak kata ya Rasulullah, cukuplah Rasulullah, tak kata gitu. Tapi mereka berharap moga Nabi berhenti daripada terus mengucapkan ucapan tersebut kerana bimbang dengan kesihatan Nabi SAW. Rahmat mereka dengan Rasulullah SAW. Terus وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. Daripada Warad, tukang tulis bagi Al-Mughirah bin Syu'bah, dia telah berkata, Muawiyah telah menulis kepada Al-Mughirah, tulislah dan kirimkan kepadaku dengan apa yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah SAW. Warad berkata, maka dia mengimlakkan, yakni menuturkan perkataannya kepadaku dan aku menulis dengan tanganku. Sesungguhnya aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW melarang daripada banyak soal. Banyak soal di sini dengan makna meminta harta manusia tanpa hajat. Suka minta ke orang. Sikit-sikit minta tanpa hajat. Kecuali dengan al-mal li muhtajin, harta daripada orang yang memerlukan. Nah, orang yang memerlukan dan dia minta pada tersebut tu tak ada masalah. Kerana dia perlu. Tapi kalau tak perlu duk minta lagi, yang ni yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga soalan perkara yang muskilah ataupun perkara yang susah, sedangkan tidak berlaku lagi benda tersebut dan tidak terbalak lagi dengan perkara tersebut. So tak berlaku lagi benda yang sedemikian. Itu pernah ditanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu soalan tentang seekor ayam bersetubuh dengan manusia, kemudian keluar telur ayam. Boleh makan tak telur ayam tu? Tanya ke Imam Malik. Imam Malik tak jawab. Tanya lagi 2 kali. Imam Malik tak jawab juga. Tanya kali ketiga, tak jawab juga. Imam Malik tanya kat dia balik. Dah jadi dah ke benda tu? Ada dah ke berlaku? Dia tak berlaku lagi. Saya tanya kalau berlaku, bagi berlaku dulu, kata Imam Malik. Lepas tu baru tanya. Tanya benda tak berlaku lagi. Para ulama bukan tak mau jawab tuan, tapi nak ajak adab. Bagaimana bertanya soalan? Apa yang perlu dan apa yang tidak perlu? Yang perlu wajib bagi orang tersebut adalah belajar fardu ain terlebih dahulu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seorang murid. Yang murid tersebut menceritakan tentang diri dia setelah dia jadi ulama. Saya terlupa nama imam tadi. Ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa hukum ambil wuduk dengan ma' baqilla, air kacang, air basuhan kacang, boleh ambil wuduk tak? Al-Imam Ahmad bin Hanbal kata, la uhibbu, aku tak suka dengan perkara tersebut. Maksudnya tak suka, maksudnya tak sah. Itu istilah Imam Ahmad, la uhibbuhu, maksudnya tidak sah. Kerana air tadi bukan air mutlak. Kemudian dia tanya lagi, apa hukum pula kalau ambil dengan air basuhan air bunga? Boleh ke tak boleh? Imam Ahmad pun kata, la uhibbuh, aku tak suka juga. Kemudian budak ni pun ucap terima kasih, dia pun nak bangun. Imam Ahmad pegang jubah dia, tunggu Ustaz, duduk Ustaz, cuba baca doa masuk masjid. Imam Ahmad suruh dia baca doa masuk masjid. Dia gagap waktu tu, terlupa doa masuk masjid. Doa masuk masjid tak ingat, doa keluar masjid pun tak ingat juga. Imam Ahmad kata, belajar dulu, jangan tanya soalan payah-payah, mengaji tu pun tak tahu. Nah, baca doa masuk masjid, keluar masjid pun tak tahu. Lepas tu nak tanya soalan, ambil wuduk dengan ayat tu, ayat ni, apa semua sekali. Mengaji dulu yang perlu bagi kamu. Ini yang diajar oleh para ulama. Untuk tanya soalan yang perlu. Nah, yang perlu pada waktu tersebut untuk kehidupan pada waktu itu. Bukan tanya untuk nak test Tok Guru. Tadi tanya nak tunjuk kata dia lebih hebat daripada orang lain. Tanya nak tunjuk kata dia alim daripada kawan-kawan dia. Tanya dengan tujuan untuk nak tunjuk kata dia telah baca banyak, kawan-kawan dia tak baca banyak macam dengan dia. Soalan-soalan tersebut semua akan menyebabkan penuntut ilmu tadi maghrur, tertipu dengan diri dia sendiri. Faham tuan? Sebab tu perlu guru. Guru yang akan tegur kita dengan masalah tersebut. Nah, guru yang akan bagi tahu kepada kita ini boleh, ini tidak boleh. Idha'atil mal. Terus
Sia-siakan harta. Mensia-siakan harta, yakni membazir dan banyak cakap. Banyak cakap dengan perkara yang tidak berfaedah, maksudnya gitu. Saya kata kat saya pula, ustaz pun duk banyak cakap tu. Kalau saya main duk senyap, renyih kat sini aja, pakai baca terjemah lah. Maksud banyak cakap ni, banyak cakap yang tidak berfaedah. Yang cakap tu tidak berfaedah. Sebab tu banyak cakap. Kata ulama, kalaulah bercakap itu perak, kalaulah bercakap itu perak, maka diam itu emas. Diam tu mahal lagi. Pada masalah apa ni? Pada benda yang tidak berfaedah pada perkara tersebut. Kalau kata benda tadi, hatta benda tu benda yang penting kalau kita nak cakap sekalipun, tapi diam itu lebih utama pada waktu tersebut. Sebab tu ada benda yang perlu kita cakap, ada yang tak perlu kita cakap. Kalau kita ketahui yang kita cakap tadi memang mempunyai kebaikan semata-mata, maka elok kita bercakap dan wajib kita bercakap pada waktu tersebut. Kalau benda tu kebaikan semata-mata. Kalau yang kita nak cakap tadi benda yang memang tidak baik, ni kata siapa ni? Yang disebut ni oleh Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu Ad-Dibyati dalam kitab dia Jawahir Lu'lu'iyah. Yang kedua, kalau kata bercakap benda yang tak elok, kita tahu yang kita cakap tu tak elok, maka jangan bercakap. Jangan bercakap pada waktu tersebut, karena bercakap pada waktu itu akan jadi haram. Yang ketiga, kita nak cakap benda tersebut, tapi benda tadi ihtimal, maksud tergantung dengan dua. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Boleh jadi orang akan ada sebahagian yang rasa gembira dengan betul, ada pihak yang akan terasa dengan ucapan yang kita sebutkan tadi. Maka kata ulama, tidak bercakap pada itu lebih baik daripada bercakap. Tidak bercakap lebih baik daripada bercakap. Hak tu yang ditanggung dengan kalimah, kalaulah diam itu perak, kalaulah cakap itu perak, maka diam itu adalah emas pada yang ketiga, pada masalah yang ketiga. Azra'i ya? Oh, bukan lain Azra'i. Baik, toy. Bab yang ke-8, babu la'anallahu man la'ana walidayh. Bab pada menyatakan Allah melaknat seseorang yang melaknat ibu bapanya. Wa bi ilai qala haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufaili qala su'ila Ali hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kaffah. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa illa ma fi qirabi sayfi. Thumma akhraja صحيفة ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. Daripada Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu, dia telah berkata, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi SAW telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Beliau radhiyallahu anhu telah menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Yang ini sebagai dalil bukti bahawa tidak ada khusus tertentu dalam masalah khilafah. Ada masalah menjadi ganti kepada Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, seperti yang didakwa oleh golongan Syiah. Lepas tu Syiah tolak Imam Bukhari, dan Imam Bukhari riwayatkan hadis, yang hadis tersebut sahih, yang mana Nabi SAW kata mereka telah mengkhususkan kepada Sayyidina Ali dengan khilafah, tetapi dirampas oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini menjadi bukti Sayyidina Ali sendiri menafikan benda tersebut. Sayyidina Ali sendiri menafikan benda tadi, melainkan benda yang ditulis oleh Sayyidina Ali yang ada di dalam qirabu sayfi, dalam sarung pedang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dikeluarkan apa yang ditulis dalam perkara tersebut. Ini akan dibaca apa yang ditulis oleh apa ni yang ditulis oleh Sayyidina Ali, pesanan daripada Nabi SAW. Terus. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya, Allah telah melaknat sesiapa yang menyembelih kerana tujuan selain Allah. Menyembelih kerana selain daripada Allah. Maksudnya sebut waktu sembelih tu sebut bukan kerana Allah, bukan bismillah. Sebut dengan nama berhala ke, sebut dengan nama siapa-siapa pun. Itu yang tak boleh. Faham tak?
Tapi kalau sembelih dengan nama Allah, kemudian sedekah sembelihan tersebut, pahala sembelihan tadi kepada wali Allah Ta'ala, itu terkeluar daripada makna ni. Yang ni Wahabi punya bengongnya faham hadis ni. Dia faham hadis ni, dia kata tak boleh sembelih bukan kerana Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya sembelih bismillah tu boleh, tak ada masalah. Baik menyedekahkan pahala sembelihan tadi kepada awliya, para wali Allah Ta'ala, kepada orang yang telah wafat, mati dan sebagainya, boleh tidak? Tak ada masalah. Ada orang sembelih tahu bangkai kambing tu atas makam wali? Ada tak? Kau orang buat kenduri dengan apa ni, dengan sembelihan tersebut. Apa masalah dia? Apa masalah dengan perkara tadi? Tak ada masalah apa. Kalau sembelih dengan nama Allah Ta'ala. Jangan buruk sangka dengan umat Nabi SAW. Tak ada seorang pun umat Nabi SAW pergi sembelih. Nah, umat Islam yang mengaji, yang belajar, dia akan pergi pegang binatang sembelih dengan nama Imam Syafi'i. Sembelih, ada? Tak ada. Dengan nama wali kezian-kezian, tak ada. Dengan nama Allah, bismillah, terus sembelih, dan kemudian sedekahkan pahala tadi kepada wali tersebut. Apa masalahnya? Tak ada masalah apa. Nah, yang dilarang ni kalau kata sembelih dengan nama lain, sebut dengan nama berhala, dengan nama fulan bin fulan, ni yang tak boleh. Karena itu tidak jadi sembelih dengan nama Allah. Allah terus. Allah telah melaknat sesiapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Allah telah melaknat sesiapa duk pindahkan manarul ardi ni, batas-batas sempadan tanah. Termasuklah curi negara orang, termasuk juga. Curi tanah orang, pindahkan batu, tu sama juga. Manar tu tanda bagi tanah tersebut. Dia nak bila nak main ukok tanah saja, dan pindah batu tu, dia ukok bagi luas sikit. Dia pindahkan batu tadi. Ini semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana bukan hanya berkait dengan hukum dosa dia dengan Allah, juga dengan makhluk. Dia akan menyebabkan jadi adawah, dia akan jadi permusuhan selepas itu. Boleh faham? Terus. Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua-dua ibu bapanya, dan Allah telah melaknat sesiapa yang membantu, yakni melindungi orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Ya. Siapa yang maksud dia, yang apa yang dimaksudkan dengan melaknat? Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Sama ada dengan zahir, iaitu dia laknat mak ayah dia. Dia sebut sebutan kepada mak ayah dia dengan sebutan yang tidak elok. Nah, laknat mak ayah saya, kurang ajar. Faham tak? Tapi kalau kata dengan melaknat juga, nanti akan disyarahkan. Disebut oleh Nabi SAW. Para sahabat tanya, adakah ada anak yang akan melaknat ibu dan ayah? Kata Nabi, ya. Siapa dia? Dia melakukan kejahatan, dia melaknat ayah orang lain dan ibu orang lain, dan orang tu melaknat balik mak ayah dia. Itu maksud melaknat mak ayah. Begitu juga kata syurah, kata para ulama, kalau kita melakukan kejahatan sehingga menyebabkan ibu dan ayah kita dilaknat, maka waktu tu dia dikira melaknat ibu ayah dia. Faham? Kita buat jahat. Lepas tu orang tanya, ni anak siapa ni? Abang anak sekalian. Mak hang tak ajar ke? Kau ajar punya mak hang. Marah kat mak pula dah. Marah kat ayah. Pada waktu tersebut, anak ni dikira telah melaknat ibu dan ayah dia pada waktu itu. Walaupun dia tak laknat dengan mulut, tapi dia laknat dengan akhlak dia. Dia laknat dengan akhlak dia, menyebabkan orang melaknat ibu dan ayah dia pada waktu tersebut. Terus. Bab yang ke-9. Babu yubaru walidahi malam yakun ma'siyatan. Bab pada menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan pada kemaksiatan. Wa bi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Ibn al-Khattab bin Ubaidillah ibni Abi Bakr al-Basri laqitu bir-Ramlati qala haddatsani Rashidun Abu Muhammadin. Ramlah di situ dengan makna Ramlah di sini kata aku bertemu dengannya di Ramlah. Ramlah ni ada 5 tempat dalam dunia. Dan dimaksudkan di sini adalah di Bilad di Syam, negeri di Syam. Di Syam. Dan antara Ramlah ni dengan Baitul Maqdis 18 batu. Jauh dia 18 batu. Terus. An Syahl bin Hawshab an Ummil Darda an Abil Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta wa la tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah wa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli sharrin wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā
ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun dipenggal lehermu atau engkau dibakar. Walaupun dipenggal lehermu. Quti'ata dipenggar ataupun dipotong-potong, dikerat-kerat badanmu. Pernah ada seorang tentera bersama dengan seorang lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 orang tentera Islam pernah ditangkap dalam satu peperangan. Kemudian seorang di kalangan mereka, dua-dua ni telah dikatakan di depan raja tersebut sama ada murtad ataupun dibunuh. Maka yang pertama memilih untuk dibunuh. Saya tak akan murtad, saya tidak akan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diletakkan dalam bekas macam tung, dibuat daripada kayu, kemudian dicucuk dengan pedang. Setelah dia masuk, dicucuk dengan pedang, kemudian digolekkan tung tersebut daripada tempat yang tinggi. Bila dikeluarkan daripada tung tadi, hancur badan dia. Maka yang kedua melihat dalam keadaan takut, maka ditanya, kamu nak jadi macam tadi ke? Kamu nak saya beri kebaikan kepada kamu, tapi dengan syarat murtad. Maka dia kata, saya pilih untuk murtad. Na'udzubillah min dzalik. Setelah dia murtad, maka bila nak diberi persalinan, menteri kepada raja tadi kata, kalaulah dia sanggup untuk khianat kepada agama dia, yang tadi lelaki tadi sanggup pertahankan diri dia, menunjukkan kata agama tu agama yang tinggi. Kalau dia sanggup untuk khianat dengan agama tersebut, bermakna dia ni bukan orang yang baik. Dengan kita, bila-bila masa dia boleh khianat, maka dibunuh juga pada dia. Kena bunuh juga. Dan kali mati dalam keadaan murtad pada waktu tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Berlaku 2 tadi. Walaupun dipenggal, walaupun dipotong-potong, walaupun engkau dibakar. Ini berlaku kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Terus Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dibakar di atas api sampai lemak-lemak yang ada di badan beliau memadamkan bara api tersebut. Dipanggang di atas api oleh musyrikin. Terus. Dan jangan engkau meninggalkan akan solat yang difardukan dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, jaminan Allah terlepas daripadanya. Terlepas padanya maksudnya Allah tidak, kalau kata ni dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak bertanggungjawab di atas dia pada waktu tersebut. Jadi wajib, kalau kata dia tinggal, kena qada. Wajib kena tinggal. Kalau tinggal kena qada. Ni lebih guna pandangan yang keluar terus daripada 4 mazhab. Lepas tu dianggap sebagai ni adalah khilaf yang muktabar, kepala otak dia. Dalam masalah ni kata masalah tuan-tuan. Kalau kata orang yang tidak belajar dengan guru, kamu mengaji dengan siapa mazhab Syafi'i? Kitab apa yang kamu mengaji? Ikut turutan ataupun tidak? Kalau tak mazhab Syafi'i pun, mazhab apa yang kamu mengaji? Cuba cerita tengok tok guru mazhab tu yang kamu ajak mengaji tadi tu, bercerita tengok. Dia mazhabnya apa? Kitab apa yang dia ajak? Kitab tadi kitab tadris ataupun bukan kitab yang soleh li tadris ataupun tidak? Dakwaan semata-mata. Ni bahaya tuan-tuan, bahaya orang yang macam ni. Akhirnya menyesatkan umat dan merosakkan. Kemudian buat telahan-telahan dia sendiri. Orang kalau kata tak qada, dia kalau nak kena qada balik, dia kata kalau dah tinggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia pakai tak qada terus pakai tak qada tu hang. Jangan semua samakan dengan semua orang. Boleh pak? Ni masalah orang ni kalau kata dia konon-konon nak memudahkan kepada masyarakat, tapi sebenarnya menyesatkan orang ramai. Kalaulah solat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW hatta dengan lupa, dengan tertidur sekalipun, Nabi SAW qada solat tersebut. Apatah lagi yang dengan sengaja. Lebih utama untuk dia qada solat tadi. Masalah dia puak ni tak ada qiyasul aulawi. Guna pandangan ulama yang keluar daripada mazhab yang 4. Faham? Banyak dah orang pakat jawab habis semua dah tuan-tuan. Yang penting mengaji tu je lah. Kita ni seronok lah dengar pelik pada orang. Man syazza finnar. Nak masuk neraka, masuk sorang-sorang lah. Ajak orang lain. Seronok buat keluar pandangan pelik-pelik. Ulama dah jawab lama dah ni. Tu isu yang buat keluar ni bukan isu baru pun. Tuan-tuan jangan duk kagum sangatlah kalau depa buat keluar isu-isu ni, kata, "Wih, ni baru pula ni." Baru apa? Tuan-tuan baru dengar.
Nah, jangan kata benda tu baru. Benda tu baru dengar orang tebut lama dah. Dia saja bawa keluar balik Nabi penin orang. Nah, benda tu lama dah ulama bahas. Nah, benda dah lama bahas. Kona balik. Aduh, letih. Hal letih dah siapa dia? Hal letih ni umat ni. Hal letih ni umat ni. Orang awam yang letih. Nah, kalau main jumpa ulama tak apa. Salah dia pegang terus. Kalau jumpa ulama, tanya sungguh tak apa. Dia tak jumpa dah. Oh ini pun ulama juga. Enggak ulama tu alama. Nah. Terkejut. Pening. Lepas tu bila orang tegur, kona. Kalau itu macam mana kita guna mazhab lain? Mazhab ada yang tidak ada disebutlah mazhab 4 dalam masalah muamalat. Apa kona kau muamalat buat apa? Nak menang juga jenis budak-budak ni. Nah. Tua saya setahun ya, tuan-tuan ni. Tua pada saya setahun ya. Saya tua lah, dia budak. Nah. Panggil budak-budak. Jenis orang ni sikit bukan nak mengaku saya tak. Kotlah mengaku kesilapan. Saya mohon maaf. Ini pi kona. Kona pula tajuk lain pula tu. Kona pula dengan muamalat. Dalam muamalat ni luah tuan-tuan ni. Beza dengan ibadah. Nah, dalam ibadah ni dia kena warak sikit. Dalam ibadat, dalam ni pi kona kok bab muamalat. Ni dalil kata tak erti bahas. Nah, walaupun ada 4 PhD pun kira apa kan. Tuh. Janganlah engkau meminum akan khamar, kerana sesungguhnya ia kunci bagi segala keburukan. Arak lah, khamar ni arak. Apa sahaja bentuk arak lah. Tak mesti namanya khamar. Carlsberg, Anchor, Heineken, datang apa semua tu. Johnny Walker. Duk baca dalam kapal terbang tuan ni. Naik kapal terbang hak jual arak tu. Kita pun buka buku dia, tengok dalam tu ada nama. Kan kita duk pergi kedai arak tu pergi hafal nama dia ada lah. Nah. Tak apa. Hak buat daripada beras, hak buat daripada gandum, hak buat daripada kurma, hak buat daripada anggur, buat daripada apple, buat daripada bawang putih. Hak bawang putih saya tak tahu noh rasa macam mana. Boleh minum pok ni. Gila. Terus. Taatlah orang yang minum arak di dunia takkan minum arak di akhirat. Di akhirat ni dalam syurga Allah Taala ada sungai arak. Hak minum arak tak minum arak tu. Nah, tengok saja silap tak nampak sungai tu. Orang tak pernah minum arak di dunia dia akan minum arak daripada sungai tersebut. Beruntunglah. Tunggu arak di sana, tak mabuk tuan-tuan ni. Nah, tak mabuk. Ni arak di dunia ni mabuk jam. Mabuk berdosa. Pergi di syurga nanti. Tunggu di sana. Sabar tak? Sabar tak? Terus. Taatlah engkau akan kedua-dua ibu bapamu, walaupun dia menyuruh engkau mengeluarkan, yakni menyerahkan dunia, yakni hartamu. Dalam bab apa ni? Taat pada apa? Ma lam yakun maksiatan. Tengok. Imam Bukhari letakkan bab dia pada taat kepada ibu dan ayah, berbakti kepada mereka selagi mana bukan kepada maksiat. Ni. Maksud dia. Walaupun serah harta kita. Pasal kita serah kepada ibu dan ayah kita. Boleh faham tak? Dalam bab nafkah kepada ibu dan ayah wajib. Kalau nafkah tersebut nafkah yang wajib bagi dia. Tapi bab hutang ibu dan ayah wajib tak kita bayar? Tak wajib, tapi termasuk abar. Termasuk buat baik dengan mereka, berbakti kepada mereka, membayar hutang mereka sekali. Termasuk buat baik juga. Faham tak? Walaupun itu tidak wajib. Itu tak termasuk dalam kewajipan bagi anak untuk menyelesaikan hutang ayah. Kerana itu dah keluar daripada nafkah. Keluar pada nafkah. Nafkah ni kehidupan seharian dia. Tiba-tiba dia berhutang dengan orang lain. Berhutang tu wajib dah anak bayar. Min babil bir. Buat baik dengan ibu dan ayah, tu termasuk bab ni. Nampak tak? Termasuk bab ni. Terus. Maka keluarkan bagi kedua-duanya. Jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu engkaulah yang benar. In ra'aita annaka anta. Jangan lawan dengan mereka walaupun kita di pihak yang benar. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita nak cegah mungkar, tapi mungkar yang besar lebih teruk daripada itu. Nah, kalau kata mungkar yang lebih besar akan berlaku setelah itu, akan berlaku pembunuhan, akan berlaku kerosakan kepada umat pada waktu tersebut. Maka tidak ingkar pada waktu itu adalah lebih baik daripada ingkar. Faham tak? Seperti misalnya kata ulama, contoh seperti kita nampak ada seekor zubab, seekor lalat duduk di atas kepala tuan. Seorang hamba melihat di atas kepala tuan dia ada lalat. Dia ambil kasut, dia nak tampak lalat tu.
Tibai kali dengan kepala tuan dia. Kali-kali dengan dia kena tibai. Faham tak? Dia buat baik tak? Dia nak menghalang mungkar yang berlaku di atas kepala tuan dia. Saya nak mengelakkan mungkar yang berlaku. Pok kepala tuan dia. Mungkar lebih besar berlaku selepas tu. Iaitu apa dia? Tuan dia pula pok kepala dia. Lepas tu, Syekh Zilal bilang kena bunuh tu. Faham tak? Tu kata, kadang-kadang ada benda orang ni dia bersemangat. In ra'aita annaka anta. Perkataan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok betul-betul tengok Nabi sebut apa. Adakah Nabi suruh kita taat dengan orang zalim? Tak. Nabi bukan suruh kita. Adakah kita nak kata Nabi suruh kita taat dengan orang zalim? Kita nak kata Nabi suruh kita tunduk dengan orang zalim. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Nak guna ayat tu? Tak, di sini dengan makna Nabi SAW ingin mengelakkan daripada berlakunya fasad yang lebih besar daripada apa yang kita gambarkan dengan gambaran kita. Kalau kita nampak kita nak buat kebaikan pada tersebut, hakikatnya akan datang benda yang tidak elok. Dan ini dilakukan oleh para ulama Azhar di Mesir, di negara-negara yang barat, negara-negara Arab. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah bila tegur rakyat jangan keluar pada waktu tersebut, tiba-tiba dituduh para masyayikh ni menyokong kerajaan pada waktu tersebut dengan mengatakan mereka ini dekat dengan orang yang zalim. Padahal tuan-tuan mereka beramal dengan hadis. Hadis itu bukan jauh pun. Nombor 18 dalam Adabul Mufrad. Tapi sebabkan umat jauh daripada hadis Nabi SAW, maka umat mengatakan mereka adalah lebih benar. Mereka tidak ikut dengan pandangan orang yang telah memahami hadis Nabi, hidup dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis ni bila dibaca, kata sebahagian guru kita Syekh Sa'ad Jawish hafizahullah ta'ala, bila dibacakan hadis dia kata, dan juga dibacakan hadis dalam Sahih Muslim tentang kalaulah kamu melihat kemungkaran, kezaliman yang berlaku pada waktu tersebut, fitnah yang berlaku pada akhir zaman, jangan kamu keluarkan kepala daripada tingkap rumah kamu. Maksud jangan kamu libatkan diri kamu dalam fitnah tersebut. Tutup pintu, tutup tingkap rumah kamu. Nabi kata Syekh, rahmat Allah Ta'ala kepada para ulama Al-Azhar. Karena sikap mereka lah umat selamat daripada fitnah akhir zaman yang berlaku di Mesir dan sebagainya. Terberhenti tuan-tuan, fitnah terberhenti. Tapi orang tuduh para ulama Azhar jahat, khususnya guru kami yang mulia Syekh Ali Jumu'ah hafizahullah, dituduh dengan tuduhan yang berat-berat. Padahal mereka semua beramal dengan hadis Nabi SAW. In ra'aita annaka anta. Kita tengok hadis itu pendek. Walaupun kamu di pihak yang benar, walaupun kamu rasa kamu adalah yang paling benar pada waktu tersebut, tapi apa dia? Kemungkaran yang lebih besar akan berlaku. Bukan kamu seorang dia akan kena akibat dia, orang lain pun akan kena juga. Sebabkan jauh daripada panduan Nabi SAW, jauh daripada panduan para ulama ummah. Jadi begini. Jadi macam ni. Sebab tu jangan jauh daripada ulama. Dan musuh Islam memang nak jauhkan kita daripada ulama. Jauh kita daripada ulama, umat akan rosak. Umat akan rosak. Jauh daripada ulama, umat akan ikut dengan Dajjal. Itulah sekali. Sebab bila dah jauh dengan ulama, mereka tak kenal lagi siapa yang patut mereka ikut pada waktu tersebut. Akhirnya mereka akan ikut siapa? Ikut Dajjal. Sebab nanti akan ada turun Nabi Isa AS. Siapa macam mana dia nak tahu kata tu Nabi Isa ataupun tidak, kalau bukan bersama dengan ulama, dengan solihin, orang-orang yang benar. Faham? Itu maksudnya. Tak salah tu panjang tuan-tuan, cukup tu. Terus. Jangan lari dari medan peperangan walaupun engkau binasa dan sahabat-sahabatmu telah lari. Berinfaklah daripada hartamu kepada ahli keluargamu, dan jangan engkau mengangkat tongkatmu kepada ahlimu, yakni dalam mengawasi dan mendidik mereka, dan ajarkan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. So jangan angkat tongkat. Jangan tibai isteri kita dan anak-anak kita tu dengan tongkat dengan sebagainya ni untuk ajarkan mereka. Apa nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tarfa' asaka an ahlika. Ahlika di sini maksudnya apa dia? Anak isteri kita. Maksud jangan didik mereka dengan cara yang sedemikian. Dia akan jadi kerah dan akan jadi musuh nanti. Faham? Boleh. Terus. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu telah berkata, aku datang untuk berbai'ah denganmu untuk berhijrah, dan aku telah meninggalkan kedua ibu bapaku dalam keadaan menangis kedua-duanya.
Baginda SAW telah bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau buatkan kedua-duanya tertawa sebagaimana engkau membuatkan kedua-duanya menangis. Terus kita dah salah tadi. Terus. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Ali bin Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada faqala ahayyun walidaka faqala na'am faqala fafihima fajahid. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak dia akan berjihad. Maka telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah masih hidup kedua-dua ibu bapamu? Lelaki yang datang ni kata ulama namanya Jahimah ibnul Abbas ibnu Mirdas. Jahimah ibnu Abbas ibnu Mirdas katanya. Terus. Lantas dia menjawab, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada kedua ibu bapamu itu engkau patut berjihad, yakni berbakti kepada kedua-dua ibu bapa juga adalah jihad. Ya. Jadi kedua ibu bapamu itu kata ulama kalau kedua-duanya Islam, nah, kedua-duanya adalah Muslim. Jadi kalau kedua-dua ibu bapa tersebut Muslim, maka taatilah mereka, ikuti perintah mereka, karena itu adalah jihad kamu. Karena mengikuti perintah mereka juga seperti jihad. Nah, kadang-kadang kita ni duk nampak jihad tadi, kerana jihad adalah tempat untuk kita melawan nafsu kita, takut dan sebagainya. Tapi ketika mana berbakti kepada ibu dan ayah pun berjihad juga untuk kita taat dengan perintah mereka. Maka fafihima fajahid, kata Nabi SAW. Pada kedua mereka itu, maka berjihadlah, kata Nabi. Yang patut kamu berjihad adalah dengan membuat baik kepada ibu dan ayah, karena kedua-dua tadi adalah jihad juga. Kepada ibu dan ayah kita buat baik itu adalah jihad. Itu maksudnya. Boleh faham? Terus. Bab yang ke-10. Babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab pada menyatakan orang yang masih mempunyai ibu bapa namun tidak memasukkannya ke dalam syurga. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Khalid bin. Kalau perang jalan Allah Taala dengan diayah, dengan seruan daripada amir, daripada ketua negara adalah fardu pada waktu tersebut. Fardunya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tu, kalau kata pemimpin tersebut ta'yin orang tadi kena pergi. Masalah sekarang ni Nabi SAW tidak ta'yin sahabat ni untuk pergi. Dan taat kepada ibu dan ayah adalah fardu ainin di kulli muslimin fi kulli ahwalin. Pada semua keadaan wajib kita taat ibu dan ayah. Tapi kalau perang fardu kifayah, tertanggung dengan kalau ada sebahagian dah pergi, maka yang lain tidak wajib pada waktu tersebut. Kecuali kalau musuh tadi masuk ke negara, pada waktu itu barulah fardu pada setiap individu kalau masuk ke dalam negara. Faham tak? Jadi kalau taat kepada ibu ayah, masa kalau kata bertembung antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka dahulukan fardu ain. Boleh? Itu maknanya. Terus. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi 'indal kibari aw ahadahuma fadakhala an-nar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Itu raghima anfuhu tu maksudnya telah terkotor hidungnya dengan aulasiqa anfuhu birrugham, dengan debu. Maksudnya terhina pada waktu tersebut, seakan-akan dia tersungkur. Nah, jadi macam terhina. Jadi digunakan tu maksud dengan sungguh terhina, sungguh terhina. Terus. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang terhina? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang sempat melihat kedua-dua ibu bapanya masih hidup atau salah seorang daripada kedua-duanya ketika sudah tua, lalu tetap dia masuk ke neraka, yakni kerana tidak mengambil peluang berbakti kepada kedua-duanya atau salah seorang daripada kedua-duanya. Pintu tu ada depan tak mau buka. Dalam pintu tu ada macam-macam nikmat, dia tak buka pintu tu. Rugi. Nah, rugi.
Buat baik dengan apa yang sepatutnya dia buat baik depan mata dia. Dia nampak hak jauh lagi. Dia nampak hak di luar daripada rumah dia. Dalam rumah dia sendiri ada. Untuk dia buat baik, untuk dia khidmat, untuk dia jaga hati dan sebagainya. Yang tu sepatutnya. Itu maksud Nabi SAW pesan dengan masalah ni. Terus. Bab yang ke-11. Babu man barra walidahi zadallahu fi umrihi. Bab pada menyatakan seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala menambah padanya pada umurnya. Wa bi ilahi qala hadatsana Asbagh bin Faraji. حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. Daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapanya Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa berbakti kepada kedua ibu bapanya, keuntunganlah baginya. Tuba tadi kata sebagian ulama nama syurga. Sebahagian kata ulama nama pokok dalam syurga, pokok tuba. Sebahagian lagi mengatakan kebaikan, keuntungan. Bolehlah mana-mana pun tak apa. Tuba lahu maksudnya siapa yang buat baik kepada ibu dan ayahnya, maka syurga baginya. Siapa yang buat baik kepada ibu dan ayahnya, dia akan bernaung di bawah pokok di dalam syurga Allah Ta'ala. Siapa yang buat baik kepada ibu dan ayahnya, keuntungan baginya. Keuntungan yang besar apa dia? Masuk syurga Allah Ta'ala. Faham? Zadallahu ta'ala azza wa jal fi umrihi. Maka Allah akan menambahkan umurnya. Tambah umur di sini dengan makna diberkati umurnya. Ataupun tambah umur sungguh. Masuk umur ni kata ulama, kalau yang berpegang dengan pandangan kata akan bertambah umur tadi, ada dengan termasuk dalam qada' mu'allaq. Qada' yang mu'allaq maksudnya umurnya dalam lauh mahfuz ditulis 2. Kalau buat baik kepada mak ayah, umur dia 80 tahun. Tak buat baik dengan mak ayah, umur dia cakap 50 tahun dia. Itu meninggal. Buat baik 80 tahun. Allah Ta'ala tahu dari mana? Allah Ta'ala maha mengetahui mana umur dia. Yang ni hanya untuk ilmunya malaikat. Malaikat nak tengok dalam lauh mahfuz, malaikat tahu mana satu umur dia. Dia buat baik, oh malaikat tahu kata umur dia akan sampai 80 tahun. Pada ilmu malaikat, bukan pada ilmu Allah. Ilmu Allah, Allah maha mengetahui. Dia akan pilih mana satu, sama ada buat baik dengan mak ayah ataupun tidak. Buat baik dengan mak ayah umurnya 80 ataupun 50. Contoh, ditambah umur tersebut. Kata sebagian ulama, ditambah umur dengan maksud ditambahkan rezeki baginya. Rezekinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Haywah bin Shuraih radhiyallahu anhu adalah seorang ulama hadis yang sangat agung. Dia sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, malah dia guru kepada Imam Bukhari. Haywah bin Shuraih antara guru kepada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari pernah mengambil hadis dengan beliau. Dalam Sahih Bukhari ada daripada Haywah, daripada Imam Haywah. Dan ini pun ada dalam Adabul Mufrad pun akan disebut nama Haywah ibn Shuraih. Al-Imam Haywah bin Shuraih adalah misal kepada orang yang buat baik kepada ibunya. Sangat buat baik dengan ibunya. Dia mengajak sekali majlis dia 5,000 orang hadir. Imam Haywah, kalau dia mengajak anak murid 5,000 orang. Dia orang Mesir. Dia orang Mesir. Satu hari tengah dia duduk mengajak hadis, tiba-tiba dia bangun. Dia keluar. Kemudian dia datang balik dalam keadaan tangan dia basah dan lengan bajunya disentingkan. Nah, dilipat lengan baju. Lepas tu orang tanya, "Kamu ke mana wahai imam tadi?" Dia kata, "Tadi waktu saya nak mula bacaan hadis tersebut, saya nampak ibu saya panggil saya di belakang. Mak saya panggil. Jadi saya pun berhenti daripada bacaan tadi, saya turun dan saya pergi kepada dia. Rupanya dia minta saya tolong potong ayam." Potong ayam tuan-tuan ni. Kalau kita orang takkan tak ada orang lain kot nak potong ayam. Ni tengah duk baca hadis, anak murid 5,000 orang. Mak panggil potong ayam. Dia turun, pergi potong ayam dekat mak dia. Nampak tak? Dan kemudian dia datang balik dengan tangan dia basah. Setelah dia basuh tangan dia, setelah potong ayam. Bila orang tanya kepada dia, "Wahai imam, apa yang memberikan kamu keberkatan dalam rezeki?" Rezeki dia kuat, luas. Imam Haywah gaji dia saja sebulan 60,000 dirham. 60,000 dirham. Kalau satu dirham dah ni sama dengan berapa ringgit? 1 dirham. Kalau 60 ringgit kali 60,000. Berapa gaji dia? 360,000 ringgit lebih kurang. 360,000 lah. Betul? 360,000 ringgit Malaysia. Gaji dia sebulan. Nampak tak? Orang tanya dia, daripada mana datangnya gaji ni? Daripada ibuku, kata beliau. Daripada doanya ibuku.
maka aku dapat kebaikan yang sedemikian. Itu dia tidak tinggalkan ibu dia. Itu contoh orang yang melakukan kebaikan kepada ibunya walaupun dia dalam keadaan yang sibuk, walaupun dia sedang mengajarkan umat pada waktu tersebut, tapi ibu dia tak tinggal. Terus Bab ke-12, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab pada menyatakan tidak memohon keampunan bagi bapanya yang musyrik. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikramah an Ibni Abbas fi Ikrimah an Ibni Abbas fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wal ila qawlihi kama rabbayani saghiran fanasakhatha al-ayatu allati fi bara'atah ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan firman Allah azza wa jalla imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan uf, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan ada seorang ulama pernah bertanya kepada Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, iaitu Al-Imam Abul Haddaj At-Tujaybi rahimahullah. Dia tanya, dia kata, saya memahami ayat Allah Ta'ala tentang birrul walidain, cuma saya tidak faham qaulan karima tu makna dia apa, wahai imam. Ditanya kepada Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, maka kata beliau, iaitu dengan melunakkan ucapanmu dengan ibu, tidak menyebut ucapan tadi dengan ucapan yang keras, hatta nahju lafzihi, hatta ni nagam ataupun irama suara kita tu pun tidak dikasarkan dengan ibu kita, faham tak? Tidak ditinggikan dengan ibu kita, macam tu. Boleh faham? Terus. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Maka telah dimansuhkan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah Al-Bara'ah At-Taubah ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Baik, ni kalau minta ampun setelah mana ibu ayah tersebut mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau mohon kepada mereka hidayah ketika mereka hidup, tu dituntut dalam syarak. Tak bolehnya kalau dia dah mati dalam musyrik, tak boleh minta ampun lagi. Itu makna dia. Tapi kalau doa untuk bagi hidayah kepada ibu, doa kebaikan kepada ibu, doa kebaikan kepada ayah, kalau ayah masih lagi belum Islam, tu dituntut dalam syarak. Faham? Itu maksud. Terus. Bab ke-13, babu birril walidil musyrik. Bab pada menyatakan berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Uf tadi kata tuan-tuan, uf tu adalah yang paling kecil pada ucapan. Uffin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, uf itu adalah ungkapan kepada tahi kuku. Kecil sangat, macam apa ni, kotoran yang ada di celah kuku. Kecil. Nampak tak? Satu lagi ni kuf. Kuf ni kotoran yang ada dekat telinga. Boleh tak? Jadi kalau uf yang walaupun kecil seperti kotoran yang ada di celah kuku pun tak boleh kita buat macam tu. Atas kecil-kecil benda pun kita tidak boleh untuk lakukan yang tidak baik kepada ibu dan ayah. Maksudnya. Terus. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simakun an Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Abi Waqqas
رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. Daripada Mus'ab bin Sa'ad daripada bapanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah turun kepadaku ditujukan 4 ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Pertama adalah ibuku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan dan minum sehingga aku memisahkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua mendesakkanmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Kedua, jangan taat dengan ibu kita walaupun kalau kata dia menyuruh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia keluar, kalau ada nyawa 9 sekalipun, kata Sayyidina Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kata ibu, kalau ibu ada 9 nyawa sekalipun, keluar nyawa ibu satu, saya tetap tidak akan tinggalkan agama Allah. Ini kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan turun ayat Allah Taala ini, turun. Sempena dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Terus kedua, sesungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku, lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku pedang ini. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Ya, Allah Taala turunkan ayat dalam bentuk jamak, yas'alunaka. Dan kan kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat itu turun tentang permintaan aku, tapi yas'alunaka, ta'zimnya Allah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu digunakan dengan lafaz jamak, seakan-akan Sayyidina Sa'ad seorang ni seumpama ramai orang pada waktu tersebut. Faham? Terus ketiga, sesungguhnya aku telah sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungiku. Dan ini bukti kata ta'zimnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi melawat beliau, melihat beliau. Terus lalu aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hendak membahagikan hartaku. Apa aku boleh berwasiat untuk memberikan separuhnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Lalu aku berkata, sepertiganya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam diam. Lalu sepertiga dibolehkan setelah itu. Keempat, sesungguhnya aku pernah meminum khamar bersama. Baik, ni tuan-tuan akan jadi tanya balik dalam hati. Kalau hak tanyalah, tadi ustaz kata hak minum arak tak masuk syurga, minum masuk syurga nanti tak minum arak dah. Itu sahabat macam mana? Sahabat pernah minum arak pertama ni? Itu sebelum turun ayat pengharaman arak. Lah ni dah haram dah arak, minum apa lagi? Hak tu yang tak boleh tu. Ayat dah turun dah. Lepas tu dia nak pergi bincang macam dia tu sahabat Nabi. Nampak, saya tak tahu pun kata arak ni haram. Bohong apa? Ni amrun minad din, ma'ruf minad din bid-darurah. Orang masuk Islam tahu tak boleh minum arak. Faham tuan-tuan? Orang masuk Islam tahu dah dia memang tak boleh minum arak. Ma'ruf minad din bid-darurah. Siapa yang menghalalkan arak, maka kafir dia kalau menghalalkan arak. Faham tuan? Jadi ini masalah yang berbeza dengan masalah yang berlaku pada kita sekarang. Kalau minum arak yang dimasukkan tu, yang sebahagian ulama sebut
tak akan minum arak dalam syurga tu kepada orang yang telah turun ayat masih minum arak lagi. Itu maksudnya. Ini tak turun ayat lagi, syariat tak turun lagi pada waktu tersebut. Boleh? Masa syariat turun pun tadarruj. Dibenarkan pada permulaan, jangan sembahyang waktu dalam keadaan mabuk. Maksudnya masih boleh lagi pada waktu tu. Kecuali ketika haram secara total, sahabat tinggalkan terus pada waktu tu. Jadi, itu yang dimaksudkan. Jadi waktu tu para sahabat tak termasuk dengan apa yang kita sebutkan tadi. Terus. Keempat, sesungguhnya aku pernah meminum khamar bersama segolongan kaum Ansar. Lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku ketika di Lahyi Jamal. Lalu di sini ini diterjemah dengan ketika di Lahyi Jamal. Ada sebahagian riwayat dalam kitab yang menyebutkan kata dipukul di Lahyi Jamal. Lahyi Jamal ini nama tempat. Sebahagian riwayat juga ada juga menterjemahkan Lahyi Jamal itu maksudnya rahang unta. Pukul dengan rahang unta sungguh. Ada juga, ada dua riwayat. Yang diterjemahkan dengan di Lahyi Jamal ni dengan maksud ni Lahyi Jamal nama tempat. Nama tempat tu Lahyi Jamal. Terus. Lalu aku menemui Nabi SAW. Setelah itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat mengenai keharaman minum khamar. Wabihi ilaihi qala haddathana al-Humaydi qala haddathana ibn Uyainah qala haddathana Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi qala akhbartani Asma'u akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin qalat atatni ummi gharibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am qala ibn Uyainah fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menghubungkan silaturrahim dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya boleh. Berkata Ibnu Uyainah, lalu Allah Taala menurunkan padanya ayat, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Ini di sini ibu Sayyidatina Asma masih belum Islam lagi pada waktu ni. Masih tidak Islam lagi pada waktu tersebut. Jadi boleh menyambung silaturahim dan Nabi kata ya, sambung silaturahim dengan ibumu walaupun dia masih lagi belum Islam. Dengan syarat dia tidak memerangi kamu pada waktu tersebut. Terus. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله اتبع هذه ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah melihat kain yang bercampur dengan sutera. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berilah yang ini dan pakailah ia pada hari Jumaat dan apabila datang kepadamu utusan-utusan luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya yang memakai kain ini orang yang tiada habuan baginya di syurga. Ketika diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah kain, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan satu pasang kain. Ada orang hantar hadiah kepada Nabi kain. Kain tadi yang dilihat oleh Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Nabi untuk Sayyidina Nabi beli. Nabi kata pakaian ni tidak dipakai oleh orang yang ahli syurga, tak pakai pakaian ni. Maksudnya pakaian ni haram bagi lelaki. Pakaian ni ada campuran dengan sutera, tapi sutera tu lebih banyak daripada kain. Ulama khilaf dalam masalah tersebut, kalau kain tadi campuran sutera dalamnya lebih kurang daripada kain tadi. Kalau lebih kurang, ulama Syafi'iyah harus memakai. Contohnya kalau pakai tai kita tu ada campuran sutera juga sikit, tapi sikit daripada kain tadi. Peratus dia sikit sangat daripada kain tersebut.
maka dibenarkan. Dan ulama dibenarkan. Yang tak bolehnya kalau lebih banyak daripada kain. Sutera lebih banyak daripada kain. Boleh faham? Kecuali orang yang sakit, dia sakit kulit dan sebagainya, dia nak kena pakai sutera, dia tak apa. Boleh faham? Dan bila dia hantar kain tadi, dibagi hadiah kepada Nabi, Sayyidina Nabi panggil Sayyidina Umar, bagi hadiah kepada Sayyidina Umar pula kain sutera yang Sayyidina Umar bagi cadangan tadi. Yang Nabi kata, oh ni orang yang apa ni, yang pakai sutera macam ni lah, dia kata Nabi la khala. Nah, ni orang yang tidak ada habuan baginya di syurga Allah Taala. Jadi bila sebut macam tu, Sayyidina Umar tanya balik. Terus Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, betapa aku memakainya sedangkan telah berkata engkau apa yang telah engkau katakan mengenai keharamannya ke atas orang lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak memberikannya untuk engkau memakainya, akan tetapi engkau boleh menjualnya atau memakainya pada orang lain. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengirim kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Baik tuan-tuan, cuba perhati tajuk dia apa dia. Tajuk bab ini, babu birril walidil musyrik. Buat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Tapi dalam hadis ni diceritakan Sayyidina Umar bagi kepada saudaranya yang musyrik. Tak ada kait dengan ibu bapa pun dalam hadis ni. Apa makna di sini? Makna Imam Bukhari nak ajak kepada kita bahawa juga berbaik dengan ibu dan ayah adalah berbaik dengan adik-beradik kita yang musyrik. Faham? Kalau adik-beradik tidak Islam, berbaik dengan mereka juga bermakna kita berbuat baik dengan ibu dan ayah kita. Karena mereka asalnya daripada ibu dan ayah kita. Tuan-tuan tengok macam mana fiknya Al-Imam Al-Bukhari dalam menyusun hadis. Terus Bab ke-14, bab jangan kita pergi syarah pula, kita pergi kata dalam Nabi suruh buat baik dengan mak ayah, dengan bukan adik-beradik aku. Adik-beradik aku tak masuk Islam lagi, puas pergi depa. Nah, yang penting mak ayah kena baik. Tak. Kata adik-adik kita sekalipun, kerana apa? Karena mereka juga adalah darah daging kita dan juga kait dengan ibu dan ayah kita. Gembirakan ibu dan ayah dengan kita baikkan dengan mereka tadi adalah menggembirakan ibu ayah kita sebenarnya. Kita baik dengan mereka maksud menggembirakan ibu dan ayah. Terus bab ke-14, babu la yasubbu walidayhi. Bab pada menyatakan nak habis dah tuan-tuan, jangan bimbang. Jangan bimbang, nak habis dah. Pukul 11, 5 minit lagi. Tu kita berhenti. Nah, tuan-tuan tengok nampak dah teruk tu. Dia bergulin tengok teruk dah. Tuan-tuan, saya baca kitab ni dengan guru saya di Mekah, bermula pukul 8 malam sampai pukul 1-2 pagi. Di Mekah. Malam kedua saya baca daripada pukul 9 malam sampai pukul 1 pagi. Lepas tu saya tak larat. Saya pula minta kat Syekh, tak apa. Kiai tak ada masalah. Kiai umur dah dekat 80. Tapi Kiai boleh relax lagi duk baca sambil tu. Saya pula kata kat Kiai, Kiai boleh tak nak tidur? Saya pula minta izin nak tidur. Okey, sila. Kiai suruh saya tidur pula. Dia bawa saya pergi ke bilik dia. Dia kemas katil dia suruh saya tidur atas katil dia. Saya pun tidur atas katil Kiai. Saya ingatkan Kiai akan tidur di bilik lain. Rumah Kiai besar. Kiai dah duduk di Mekah 60 tahun. Saya ingat Kiai tidur bilik lain. Pagi itu saya habaq kat Kiai, saya nak tidur lebih kurang dalam sejam ya Kiai. 1 jam je. Sebab saya daripada pagi sampai ke malam tak rehat. Bawa jemaah apa semua duduk dengan rombongan. Saya tak tidur kata. Jadi saya nak tidur sejam ya. Lepas sejam saya akan bangun balik. Pukul 2 pagi saya akan bangun. Saya tidur pukul 1, pukul 2 saya akan bangun. Saya bangun sungguh tuan-tuan ni pukul 6 pagi. Nah. Pukul 6 pagi tidur sampai 5 jam tak sedar apa. Tak kepala tu tidur tu. Kepala ni rasa macam ulat tedung. Dia punya kembang kepala tu macam ulat tedung masa tidur. Saya pun tidur, bangkit pukul 6. Bangkit pukul 6 subuh. Terus saya pergi tengok kat luar, Kiai tidur atas sofa kat luar. Kiai tidur kat sofa, bukan tidur dalam bilik. Tidur kat sofa. Saya rasa bersalah pada waktu tu. Saya biarlah kawan saya Ustaz Ahmad Salahuddin kata, Kiai memang macam tu. Dia suruh kita tidur dalam bilik, dia tidur atas sofa. Dia tidur sofa kat luar. Kami bangkit sembahyang subuh, lepas subuh saya sambung balik baca. Daripada pukul 6.30 tu sampai pukul 10 pagi. Dan hari tu bertolak balik. Kena 3 kali kami buat macam tu. Sempat baca 1000 hadis. Tu pun baca serupa dengan M16. Nah, baca. Laju. Tapi Kiai tengoklah, kalau salah dia akan betulkan dan sebagainya. Berapa jam tuan-tuan ni? Tuan-tuan kira sendiri. Tuan-tuan baru duduk berapa jam ni daripada pukul berapa tadi? Pukul 8, 9, 10, 11. Kira kemah ke tu? Dia wali-wali ke tu? InsyaAllah. Terus. Bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa besar itu bahawa seseorang yang mencaci, memaki hamun akan kedua-dua ibu bapanya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya, bagaimana dia memaki hamun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memaki hamun dia akan seorang lelaki, lalu memaki hamun kembali lelaki itu pada bapanya dan ibunya. Ya, sama ada dia memaki hamun dengan ucapannya seperti zahir hadis, ataupun dia melakukan perbuatan yang menyebabkan orang memaki hamun ibu dan ayahnya. Faham tak? Itu maksudnya. Terus. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Jurayj qala sami'tu Muhammad bin al-Harith bin Sufyan yaz'umu anna Urwah bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu min al-kaba'iri 'inda Allah ta'ala ay yastasibba ar-rajulu liwalidihi. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala bahawa seorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua ibu bapanya. Makin slow ha. Tak apa. Baca kuat sikit. Dia mic pitak kat ni, kat dagu. Memang tak dengar. Tak bagi dekat sikit. Baca sedap dah. Tapi tak apa. Biar tak itik lagi. Ha, baca cepat. Laju sikit. Kuat sikit. Yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang itu terlebih dahulu. Ha. Hadis yang kedua ni lebih umum daripada hadis pertama. Hadis pertama khusus kepada ucapan. Hadis kedua dia lebih umum. Hatta termasuk kepada perbuatan yang dilakukan menyebabkan orang hina dan caci maki kepada ibu dan ayahnya. Baik. Esok insya-Allah kita akan sambung pagi esok tuan-tuan. Tuan kena bersedialah makan dulu apa semua kali. Kami baca Sahih Bukhari di Azhar di Mesir dengan Syekh Usamah Mansi hafizahullah daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Berhenti semayang saja. 9 pagi sampai 11 malam. Berhenti semayang dan makan. Saya sempat ikut 5 hari. Majlis tersebut lebih kurang seminggu lebih. Tapi saya sempat ikut 5 hari, lepas tu saya irtibat dengan guru saya. Saya ada kelas dengan guru saya. Sampai kami pada hari pertama macam tuan-tuan lah, tak tahu nak buat apa lah, berguling rata. Tapi nasib baiklah Arab di sana, mereka memang makan dalam majlis. Mereka bawa roti bagi seorang-seorang satu. Tapi satu nak buat menatang apa? Dah roti kecil. Dah kali esoknya kami pun dah tahu dah taktik dia macam mana. Pakat beli roti semua. Beg tu kitab sebuah ya. Roti paling banyak. Saya tak bawa nasi ayam Saya silap boleh cicah ayam, makan ayam semua. Sambil Syekh duk baca ke depan, kami duk hentam ayam kat belakang. Tak lah. Lepas tu beli roti lah. Roti sampai plastik. Ayak sampai tu bekah paling besar sekali. Nah, kerana nak minum daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Tu dia. Tapi kita tak buat itulah. InsyaAllah esok sampai pukul 12 tengah hari ya. Tapi tuan-tuan sedia elok-elok lah. Saya nak tengok lah ramai mana bagi esok ni. Itu lah. Lepas tu malam pula. InsyaAllah kita akan temu. Malam ni kita dah baca 14 hadis. 14 bab. Dah masuk 28 hadis. Kita ni ulang balik sebenarnya tuan-tuan. Ulang balik daripada tahun lepas kita baca dah. Tapi ulang balik. Moga-moga ada faedah yang baru yang kita boleh dapatkan. Dan mengulang-ulang hadis Nabi SAW ni tidaklah rugi dan tidaklah boring. Kerana itu kalam Nabi SAW. Jom sekat tu malam ni. InsyaAllah ni sebagai muqaddimah bagi kita untuk permulaan. Bagi kita adabul mufrad. Moga Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita semua. Kita akan berada bersama-sama lebih kurang 5 hari. Sampai 31 hari bulan. Mohon tuan-tuan semua diberikan kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.